Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faizul binti Raja, nombor matrik BA24160-858, dan pada hari ini saya akan terangkan tentang soalan sejauh manakah era feudal zaman dinasti Zhou ni pada abad ketiga Masihi. Dan untuk pada sini saya akan terangkan tentang isi yang keempat, kemunculan peperangan antara negeri feudal, yang dimana revolusi yang berlaku ini disebabkan revolusi senjata dan taktik ketenteraan, iaitu pada zaman besi, yang dimana kemunculan peperangan ini didorong oleh kemajuan teknologi, yang dimana berlaku revolusi teknologi yang melibatkan penggunaan senjata besi yang lebih kuat daripada gangsa dan penciptaan busur silang atau dikenali dengan crossbow, menjadikan medan perang lebih mematikan. Selain itu, taktik peperangan berubah daripada penggunaan kereta kuda, chariots, kepada infanteri, tentera berjalan kaki, berskala besar dan tentera berkuda, yang mana membolehkan peperangan dilakukan di pelbagai bentuk muka bumi. Itu saja yang saya akan terangkan pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Danish bin Karianon, nombor matrik BA241607112, dan bagi isi keempat, saya akan membincangkan perebutan mandat dari langit sebagai salah satu faktor utama kemunculan peperangan antara negeri feudal pada penghujung dinasti Zhou. Jadi dalam tradisi politik Cina, konsep Mandate of Heaven merujuk kepada kepercayaan bahawa hak untuk memerintah diberikan oleh langit kepada pemerintah yang adil dan berakhlak. Namun menjelang abad ketiga sebelum Masihi, konsep ini telah disalahgunakan oleh ketua-ketua negeri feudal. Mereka mula mendakwa bahawa mereka lah yang memiliki mandat dari langit, sekaligus mencabar legitimasi pemerintahan Raja Zhou. Akibat kelemahan kuasa pusat dinasti Zhou, para penguasa negeri feudal tidak lagi menghormati kedudukan Raja Zhou sebagai pemerintah tertinggi. Sebaliknya, mereka mula menggelar diri mereka sebagai raja dan bertindak seolah-olah mempunyai kedaulatan penuh. Keadaan ini mencetuskan konflik berterusan kerana setiap negeri percaya bahawa mereka adalah pemerintah yang sah bagi seluruh Cina. Jadi, perebutan mandat dari langit ini menjadikan peperangan sebagai salah satu bentuk legitimasi politik. Kemenangan dalam peperangan dianggap sebagai bukti bahawa sesebuah negeri mendapat sokongan langit, manakala kekalahan pula ditafsirkan sebagai kehilangan mandat. Oleh itu, peperangan tidak lagi bersifat mempertahankan diri, sebaliknya menjadi usaha untuk menggantikan dinasti Zhou sepenuhnya. Kesimpulannya, perebutan mandat dari langit telah mempercepatkan kemunculan peperangan antara negeri feudal dan melemahkan sistem feudal dinasti Zhou. Fenomena ini membuktikan bahawa menjelang abad ketiga sebelum Masihi, era feudal Zhou telah berada pada tahap kemerosotan yang serius dan hampir runtuh sepenuhnya. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.